Hi and welcome back to our Chemistry SPM channel. So untuk video kali ini saya nak fokuskan untuk menjawab soalan penilaian prestasi 3, which saya akan bagi penekanan untuk soalan nombor 6 dan nombor 7. Sebab ada pelajar request untuk membincangkan soalan 6, 7, 8, 9 dan 10. Saya cuba settlekan dalam this video untuk nombor 6 dan 7 dahulu, and then in another one video saya akan bincangkan nombor 8, 9 dan 10. Okay, so jom start dengan soalan nombor 6 dulu. Okay, kat sini. Okay. So, Raja 2 menunjukkan respirasi aerobik di dalam sel badan kita untuk menghasilkan tenaga daripada glukosa. Tulis persamaan kimia yang seimbang. So, dia tanya respirasi aerobik. So, kalau respirasi aerobik kita menggunakan glukosa, in which you dah nampak dah formula kat sini kan. Glukosa tambah oksigen menghasilkan karbon dioksida dan air. So yang itu dia minta kita untuk nyatakan dalam bentuk persamaan. So I guna black lah. Okay. So untuk formula glukosa C6H12O6 tambah oksigen O2 menghasilkan karbon dioksida CO2 dan juga air H2O. And then now you balancekan persamaan. So you can letak 6 kat sini, you can letak 6 kat sini. Automatically you punya carbon dah jadi 6, you punya hydrogen dah jadi 12. Okay, oksigen sini 12, sana 6, 18. Sini dah 6. So saya letak 6 kat sini lah. So 6 darab 2, 12. 12 tambah 6, 18. Sini pun 18, sini pun 18. Kira dah balance. So inilah persamaan kimia yang dia nak. So let's say ini keluar sebagai soalan exam you. You boleh dapat 2 markah. 1 markah untuk formula kimia bahan dan hasil yang betul. Markah kedua persamaan yang seimbang. Okey. Untuk soalan ni ada student akan tanya kat saya, cikgu saya tengok skema jawapan dia nyatakan dia punya keadaan jirim. Dia bagi tahu glukosa dalam pepejal, oksigen dalam gas, karbon dioksida dalam gas, air ni dalam bentuk cecair. Perlu ke saya bagi tahu? Sebenarnya lebih baik untuk diberitahu, tetapi kalau you tak bagi tahu pun tak salah, sebab untuk level SPM kita tak bagi penekanan kepada keadaan jirim dia. Kita just nak tengok formula dia betul, betul je. So kalau you nak bagi tahu boleh, tapi my advice tak perlu. Sebabnya let's say kalau you salah bagi tahu, you akan dikenakan potongan markah di sana, which I feel like waste of time lah. So daripada tu better you just bagi tahu formula kimia bahan dan produk pun dah cukup, mesti you akan dapat markah. Okay, so tak bermaksud you tak bagi tahu pepejal, gas cecair itu you adalah calon yang lemah atau kita akan kurangkan markah you. Not like that. Kalau you bagi tahu tapi salah, you akan kena lah. Kalau you bagi tahu semua betul, we don't care pun. Okay, kalau 2 markah kita bagi 2 markah juga, kita akan bagi 3 markah pun. Okay, so my advice better don't do. Okay, just write the formula is good enough. Okay, and then nombor 7. Okay, so untuk nombor 7 bawah ni lah, kat sini. Okay, ferrum 2 sulfat heptahidrat. Okay, heptahidrat sering digunakan untuk merawat pesakit anemia akibat kekurangan mineral besi. Okay, jap, I highlight formula dia. So hitungkan jisim molar and then peratus besi di dalam ferrum 2 sulfat heptahidrat. Okay, so ini sesuatu yang menarik, sesuatu yang bagus, sebab dia memberi penekanan kepada konsep jisim molar, which is pengiraan jisim molekul relatif dan juga formula relatif serta dia punya peratusan. So jom kita cuba. So kalau kita nak mencuba, kita kena tahu dia punya jisim atom bagi satu tu. So untuk Fe semua tu kita kena tahu lah. So dia nyatakan ke kat sini? Tak. So dia suruh kita rujuk jadual berkala unsur. So please open jadual berkala unsur di muka surat 276. So ni jadual berkala unsur di page 275 pun ada, 276 pun ada. So I biasa suka ajar student I guna jadual berkala unsur yang ni lah. So kalau you tengok ferrum, mana ferrum? So carilah ferrum. So you akan dapat ferrum kat sini. Sekejap, manakah ferrum? Ni ferrum. So you nampak ferrum ni 50
56. And then sulfur, you boleh nampak sulfur kat sini 32. And then you boleh nampak oksigen 16. So you boleh boleh try. So I back to you balik. So ferrum adalah 56, sulfur 32, oksigen. Okay, so oksigen you ada 4/16. Okay, tambah 7/2, 14 juga. Okay, kenapa? Sebab you jangan ingat yang dot ni is a big impact. Not like that. It's just untuk menunjukkan ada hidrat, ada water kat sana, ada extra kat sana lah. So kenapa saya kata 14? Sebab hidrogen 7/2 adalah 14. So darab 1 tambah 7 dengan 6, 16. Yes, correct. Okay, then you press your calculator lah. Okay, so kalau you press, you akan dapat 278. Am I correct? Yes, I'm correct. So you akan dapat 278 gram per mole. So kenapa ramai calon kata soalan ni susah? Sebab dia selalu akan ingat, oh kalau dah ada dot ni kita kena darab. Not like that. You kena jumlahkan semua jisim dia. It's just the dot untuk menunjukkan ada hidrat, ada water lah. Okay, so that's the thing lah. Kenapa ni 14? Sebab 7 H2O ni ada 7. So saya ada totally ada 14 hydrogen lah. And then oksigen pun sama lah, saya ada 7. So dalam H2 ada 1 oksigen. So kalau ada 7 kali 7, that's why 7 darab 6, 16. So settle lah, mendapat jawapan untuk soalan A. Okay, so then after that you kena buat untuk soalan B pula. Okay, untuk soalan B, dia kata hitungkan peratus besi di dalam ferrum 2 sulfat heptahidrat. So caranya senang. You boleh buat formula jisim besi over jisim molar, jisim keseluruhan lah. Okay, darab 100%. Is your question mark. So jisim besi berapa? You ada 56. So 56 per jisim molar, which is 278 times 100%. Okay, so 56 bahagi 2, 78 darab 100. So you akan dapat 20.14%. So settle lah untuk soalan nombor 7. Okay, so kalau dia kata peratusan besi, kiranya kita akan letak jisim besi tu ke atas per dengan dia punya total. Kita akan kira daripada total ini 56 ni berapa bahagian, berapa peratus. So that's the concept yang akan kita gunakan di sana. Saya pernah tengok soalan ni dalam paper 1. Soalan macam ni memang pernah keluar lah. So boleh cuba fahamkan. If tak faham, boleh bagi tahu in the comment box. I try to tunjuk lebih banyak soalan yang similar to this type, supaya you boleh practice and boleh make sure dalam exam you boleh jawab dengan tepat dan betul. So saya rasa itu sahaja untuk video kali ini. Saya akan jumpa you in another one video untuk soalan nombor 8, 9 dan 10. Okay, that's all from me. Thank you and bye.